Rupanya masih ramai lagi tak tahu sekarang dah ada lampu yang korang boleh pasang hari-hari tanpa perlu risau bil tinggi. Kalau korang nak lampu macam ni, korang kena pakai lampu yang solar macam ni. Lampu yang pakai cahaya matahari. Dekat bahagian belakang, dia ada panel macam ni tau. Waktu siang macam ni, dia akan convert cahaya matahari tukar kepada tenaga, simpan dekat dalam bateri dalam ni. Waktu malam pula, korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Lampu ni dia akan nyala dengan automatik tau. Korang yang jenis kerap tinggal rumah waktu malam, pakai lampu macam ni memang syok. Korang kalau dekat luar, tak payah nak balik rumah semata untuk buka tutup lampu. Lampu ni bila dia detect gelap, dia akan nyala dengan sendiri. Yang ni saya dah pasang dekat bahagian tepi sini tau. Waktu malam dia akan nyala sendiri macam ni dan dia boleh nyala terang. Kalau korang tengok sebiji lampu ni, dia boleh cover kawasan yang luas. Lampu pula terang sebab kalau korang tengok LED dia ni banyak tau. Kiri, kanan, tengah, atas pun ada. LED dia pula jenis pakai reflektor. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Saiz pula besar macam ni. Nak pasang dekat tiang lampu boleh sebab dia ada bagi bracket macam ni. Jadikan lampu jalan pun sesuai. Korang boleh pasang macam ni dekat jalan utama rumah korang. Jadi waktu malam korang boleh balik cerah. Dan yang paling penting, korang pasang lampu ni hari-hari, tak payah nak risau bil tinggi sebab lampu solar. Dan yang paling syok bila waktu blackout. Satu kampung gelap tapi dekat rumah korang cerah. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, nak cari alternatif yang boleh jimat bil elektrik, korang boleh pakai lampu solar yang model ni. Yang ni yang model harga dia budget. Walaupun saiz besar macam ni, tapi harga dia murah je guys. Korang check dekat beg kuning. Kalau kena dengan harga korang, grab sekarang guys.